Hai guys, welcome back to Gadget. Sebenarnya kita boleh dapatkan smartphone yang ada spesifikasi flagship dengan harga yang lebih mesra dompet. Contohnya macam Honor 400 Pro ni. Jika kita bandingkan harga jualan dia dengan Samsung Galaxy S25, dia punya harga jualan ni boleh jimat sebanyak 40% untuk pilihan RAM yang sama serta storage yang sama. Jom kita lihat kenapa Honor 400 Pro ni adalah smartphone yang berbaloi kita beli jika nak bandingkan dengan smartphone flagship yang ada dekat market sekarang ni. Baiklah, kita lihat terus pada bahagian kamera dia. Dari segi hardware, Honor 400 Pro ada saiz megapiksel yang lebih tinggi, terutamanya pada bahagian kamera utama dan juga kamera telefoto. Jadi untuk hasil pada kamera utama ni, kedua-duanya ada hasil yang cantik. Tapi kalau lihat dari segi warna, aku lebih prefer lah tengok warna pada kamera Honor. Warna dia ni lebih ke arah yang vivid. Dia punya color profile tu nampak lebih cantik. Ada macam dah ready untuk kita post dekat media sosial. Cuma warna ni sangat subjektif je. Kalau anda suka yang mana? Suka smartphone Honor ataupun daripada Samsung. Untuk kamera telefoto pula, kat sini ada banyak kelebihan lah yang ada pada Honor 400 Pro ni, disebabkan kamera tele dia ada saiz megapiksel yang lebih besar. Jadi kalau ambil gambar zoom, Honor akan lebih kaya dengan detail lah. Ada punya gambar ni jadi lebih tajam dan kemas. Tambahan pula dengan adanya Hardcore Studio 2.0 buatkan portrait mode pada phone Honor ni lebih banyak pilihan portrait. Dia lebih variety. So dijadikan hasil gambar dia ni berada pada level yang lebih tinggi lah. Dah macam professional photographer dah. Padahal guna preset yang ada dalam kamera portrait phone ni je. Point and shoot je boleh dapatkan hasil gambar portrait yang sangat mahal. Dan kamera pada Honor 400 Pro ni dia bukan hebat dari segi hardware je. Dia punya ciri AI pada bahagian kamera ni pun lebih canggih, lebih banyak serta lebih mudah untuk kita guna. Aku punya favourite adalah AI Image to Video. Yang ini kita boleh jadikan sekeping gambar berubah menjadi video. So kalau ada gambar lama nak nampak gambar tu lebih hidup, boleh je gunakan ciri AI Image to Video ni, sebab dia punya hasil pun memang cantik. Dia punya kualiti tu nampak real lah. Dia punya ciri AI ni dia tak nampak macam try hard sangat nak bagi dia jadi sebuah video. Dia nampak real lah dia punya hasil video ni. Jadi kat sini anda semua boleh lihat yang Honor 400 Pro ni boleh bersaing dengan kamera yang ada pada smartphone yang flagship. Baiklah, kita beralih pada bahagian yang akan jadi kemenangan yang mutlak untuk Honor 400 Pro ni adalah pada bahagian bateri dan juga dia punya pengecasan. Untuk Honor 400 Pro ni dia hadir dengan bateri sebesar 6000 mAh dan juga pengecasan sepantas 100 watt untuk wired serta 50 watt untuk wireless. Manakala Galaxy S25 ni hadir dengan bateri sebesar 4000 mAh, kemudian ada 25 watt untuk wired dan juga 15 watt untuk wireless. Sebenarnya untuk bahagian bateri dan pengecasan ni kita tak perlu nak explain lebih detail lah. Dari segi angka anda boleh tahulah mana yang lebih berbaloi dan of course mana yang lebih tahan lama. Pada bahagian bateri ni sebenarnya banyak brand dah kena belajar dengan Honor sebab dia bagi bateri yang besar dan juga pengecasan yang laju untuk wired dan juga wireless. Aku rasalah Honor ni dia tak ada market share dekat mana-mana company yang jual power bank. Sebab ya, dia bagi bateri yang besar, bagi bateri yang tahan lama. Mungkinlah. Untuk bahagian display pula, sudah tentu kedua-duanya ada display yang mewah. Cuma Honor 400 Pro ni ada ukuran display yang lebih besar lah. Yang mana dia ada 6.7 inci. Jadi kalau nak layan movie, main game, nak scrolling pada display Honor 400 Pro ni, dia rasa lebih best je. Rasa lebih luas, rasa lebih immersive. Dari segi warna, Honor menyokong sehingga 1.7 bilion warna. Berbanding dengan Samsung Galaxy S25, hanya 16.8 juta sahaja. Jadi tone warna pada Honor ni nampak lebih hidup lah. Dia punya warna ni nampak lebih tepat. Dan juga perbezaan yang paling ketara untuk kedua-dua display smartphone ni adalah pada bahagian brightness dia. Honor dia capai sehingga 5000 nits. Ini adalah 2 kali ganda lebih terang berbanding dengan Galaxy S25. Jadi smartphone Honor memang tak ada masalah kalau kita nak guna pada bawah cahaya matahari. Dia akan terang menerang untuk kita tengok dia punya display ni. Dan untuk ketahanan display, Honor memang dah terkenal lah dengan ada display yang tahan lasak, yang mana dia ada SGS 5 star drop rating. So dia bukannya sekadar display yang besar, display yang mewah, tapi ada ketahanan yang kuat. Untuk Galaxy S25 ni dia gunakan Corning Gorilla Glass Victus 2. Ini pun kuat juga, cuma dia tak ada rating untuk SGS. Yang ini lebih secure, lebih selamat
untuk kita guna. Untuk performance pula, Honor 400 Pro gunakan Snapdragon 8 Gen 3. Ini adalah chip flagship pada tahun lepas, manakala Galaxy S25 gunakan Snapdragon 8 Elite. Dari segi performance, of course, Galaxy S25 ada performance yang lebih tinggi. Tapi jika kita compare head to head untuk Snapdragon 8 Elite dengan Snapdragon 8 Gen 3 ni, perbezaan dia tak jauh sangat lah. Sebab kedua-dua ni berada pada level yang sama. Dia datang dengan keluarga yang sama. Baiklah, kita lihat pada bahagian ciri AI pula. Okey, untuk ni kedua-dua ada ciri AI yang bagus. Kedua-duanya hadir dengan kelebihan masing-masing lah. Untuk Samsung, dia hadir dengan Advanced Gemini, Circle to Search dan Navbar. Honor pula, dia ada Magic Portal, AI Subtitle dan AI Translation yang menyokong bahasa Melayu. Kemudian ada AI Summary sampailah ke AI Deepfake Detection. Jadi kedua-dua smartphone ni ada ciri AI yang bagus. Cuma ada perbezaan dia. Contohnya, pada Honor 400 Pro ni, dia menyokong bahasa Melayu untuk AI Translation, manakala Galaxy S25 tidak menyokong. Dia belum lagi menyokong bahasa Melayu. Dan untuk smartphone Honor ni, kita boleh gunakan dia punya ciri AI percuma sampai bila-bila. Tapi pada Galaxy S25, dengarnya ini adalah tahun terakhir untuk guna Galaxy AI secara percuma. Jadi kesimpulan dia, kita boleh dapatkan smartphone yang ada spesifikasi flagship dengan harga yang lebih mesra dompet lah berbanding dengan Samsung Galaxy S25 ataupun berbanding dengan smartphone flagship yang ada dekat market sekarang ni. So guys, nampaknya ini sahaja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.